tengok guys, kita ada luggage deposit. So kita boleh tinggalkan barang dekat dalam luggage tu dulu, warna kuning belakang tu. Barang original. Makan kedai roti, measure kedai Arab. Okay guys, sekarang kita nak ke masjid. Dekat Hangzhou ni ada satu masjid yang special. So jom kita solat jemaah sana. Saya bersemayang di Masjid Hangzhou, tapi malang sekali masjidnya tutup. Tengok pintu gerbang ni sangat besar. Tapi kita tutup. Mungkin kita akan cari jalan belakang. Selalunya buka dekat pintu belakang. Buka, dekat belakang buka. Okay guys, kita dah sampai. Assalamualaikum. East Eye Wall. Kalau ikutkan full moon memang penuh lah air. Menunjukkan waktu solat lah. Menunjukkan ni ada bayang-bayang tu, kita tengoklah waktu solat masuk ke berapa. Ni apa dia? Akbar. Kita masuk tadi. Oh ni kita masuk. Ni depan kau ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan ni kita jumpa satu kedai halal. Itu bakery lah. Itu bakery halal dekat China ni a bit hard to find lah. Macam ada sedikit ke Ninjang. Lanjut. Okay guys, ni kita ada kedai runcit guys. Kedai runcit sini semua dia menjual makanan-makanan yang halal. Ni ada roti, mi segera. Kedai-kedai kat sini semuanya halal. Dapat burger. Dengan sultan Syahram pun ada. Kita dah sampai. Kat sini pun ada kedai daging Muslim. Ni kami ada yang kedua, ada yang ketiga di Hangzhou. So cuti panjang memang ramai kat sini. So pergilah bukan waktu cuti. Kita pun ada orang jual-jual kat sini. Barang-barang antik, barang-barang hiasan semua ada dekat sini. Semua jenis manik-manik ada jual dekat sini.
sini. 要看一下。 Kau tak tengok tak saya ni tu. 需要对线的话，也可以帮您对线。 Habislah nanti. Ya, aku nak cari juga kata yang ketat ada tak? 4 taman ni bang. Ini dia. Kami di Hangzhou West Lake. Kalau nak naik ni, kau boleh pusing satu lake ni. Ada checkpoint mungkin 1 hour kot. Pusing semua. Okay guys, kita dah tiba di Jambatan Kudus. Inilah suasana malam di Hangzhou West Lake. Kita habis pusing Tasik West Lake. Dan malam ni kita nak kena hotpot tu. Dan kedai dia dijamin halal lah. Let bro tu.